Hai, hari ni saya pergi makan di nasi ayam gepuk bonda. Ayam penyet bonda lah. Nasi ayam penyet bonda. Dia ada menu-menunya yang paling popular, ayam gepuk, ayam penyet. Okey. Untuk ayam penyet berapa dah? Ayam penyet RM11. Ayam penyet RM11 dan ayam gepuk RM15. RM15. Tapi penyet kalau kita ambil tak, jadi tambah RM1, jadi RM12. Okay, tengok dia punya lauk. Lauknya, ayam dia portion dia besar lah. Puas hati. Tengok dia punya ayam. Dan kali ni saya dapat ayam timun. Dia punya paling sedap sekali, paling hebat, paling menarik. Dia punya kubis goreng. Oh, mantap. Kubis goreng tu dia apa? Sedap. Kubis goreng kicapnya. Kubis goreng ni simple je, tapi sedap sangat. Sambal biasalah, dia bagi sambal warna putih tu. Kemudian sambal cili. Sambal putih tu kacang. Sambal putih tu kacang lah, kacang. Kacang dengan sambal cili. Letak kicap memang menangkap. Memang menarik. Tengok saya makan pun macam ni kan. Sedap. Ada tempe goreng dengan lah. tahu goreng. Tempe goreng, tahu goreng, percuma dia bagi. Untuk satu portion memang kenyang, menyandor orang Perak kata. Untuk satu portion ni memang kenyang, memang menyandor orang Perak kata. Memang hebat. Boleh cuba. Lokasinya di Rapat Setia Ipoh. Boleh pakat mai. Jom cuba. Okey, saya tambah sup. Sup dia boleh refill. Kicap pun boleh refill. Banyak mana pun kita boleh refill. Memang puas hati. Tengok dia punya ayam goreng. Ayam goreng dia bagi quarter. Besar kan? Dan dia punya sambal tak ada pedas sangat. Budak-budak boleh makan. Okay, bye. Dulu saya makan ni masa musim PKP. Sekarang dia punya kedai dah ada 2 lot, lagi besar.